Hi guys, welcome back to my channel. So ini aku akan tunjuk korang cara nak setting buah naga sedut bating. So kita memerlukan 3 biji buah naga ataupun 2 biji, tapi saya hanya pakai 2 biji saja. Sebelum tu saya dah potong dah buah naga. Anda boleh lihat tekstur dia macam ni. So hari ni kita akan setting bersama dengan strawberry nikmat, esen badam, esen nanas, esen pisang, serta dengan honeydew kedai kek. Honeydew ni tu kalau nak cari dekat kedai mana kedai kek boleh. Dekat tempat aku dia nama Puifat. Lain pun boleh, tak kisah. So janji bau dia honeydew memang sedap bau dia guys. Nak bau. Lagi satu minyak masak. Macam aku gunakan minyak masak paket dia je. Tanpa melengah masa kita akan masukkan buah-buah ni. Kita perlukan benda ni nak sukatan. So kita akan blender lah. Okay guys, hari ni aku gunakan heavy duty blender. So siapa yang dah dapatkan heavy duty ni boleh check kat Shopee lah. Aku akan hantar link kat Shopee kat bawah. So korang boleh check lah. Heavy duty ni bagus guys. Nak masuk terbikar semua boleh, nak buat air semua boleh. Guarantee best guys. So buka macam ni. Kita dah siap cuci guys. So jangan risau lah. Masukkan satu persatu. Potong kasar guys. Dah siap kita masukkan strawberry nikmat 150ml. Agak-agak banyak ni guys. Ni 150ml. Bismillah. First kita try dululah. So kat sini dia boleh adjust mana satu kau nak. Macam aku setting low je. Okay guys, macam ni. Macam ni. Okay guys, dah siap. Kita masukkan nanas sebanyak 1 botol. Pisang 1 botol. Badam sebotol. Badam pak tutup. Jangan masuk sebotol, keras nanti. Last sekali kita masukkan honeydew flavor. Honeydew flavor ni anda boleh masukkan paras-paras ni 3 penutup botol ya. Macam ni je. Okay guys, dah tinggal suku dah. Dah tinggal nak dekat habis. So macam tu lah guys cara dia. Oh, tajam guys. Tajam gila guys. Okay, agak-agak dah siap. Kita masukkan minyak 300ml. Ni 300ml minyak. Okay, dah siap guys. Bila dah siap, kita boleh masukkan dalam botol lah. So guys, alhamdulillah settle semua. Buah naga kita pun dah siap. So kita akan gunakan umpan kita untuk hari esok lah, di kolam pancing Batu Arang 1, 2, 3. Ya Allah ya Tuhanku, semoga aku dapat lah menggunakan umpan ni, insya-Allah, amin. Ni buah naga boleh beli kat pasar ataupun mana-mana kedai buah berdekatan, boleh cari buah ni, insya-Allah. Aku mendapati bau dia agak tajam sedikit, tajam-tajam berangin. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana, tak boleh nak explain sebab dia kena try. Dia kena try baru tahu. So tapi sedap lah bau dia guys. Bau dia berlemak. So siapa nak try boleh lah.
Quentin.